Pediatrik ialah cabang perubatan yang memberi tumpuan kepada penjagaan kesihatan bayi, kanak-kanak dan remaja, biasanya dari lahir hingga umur 18 tahun. Bidang ini bukan sahaja melibatkan rawatan penyakit, tetapi juga merangkumi aspek pencegahan, pemantauan tumbesaran dan perkembangan, serta memberi sokongan kepada kesihatan mental dan emosi kanak-kanak. Mereka berperanan mengenal pasti dan merawat masalah kesihatan akut dan kronik, memberi nasihat kepada ibu bapa tentang pemakanan, imunisasi dan penjagaan keselamatan. Doktor memeriksa keadaan bayi Khair Johari. Pada peringkat ini, bayi perlu mendapatkan beberapa pemeriksaan wajib serta suntikan vaksin seperti BCG, hepatitis B dan vaksin 6 dalam satu. Pemeriksaan dan pemantauan secara berkala bagi mendapatkan saringan pendengaran dan penglihatan serta menilai pemakanan dan pertumbuhan. Contohnya, Khair Johari melakukan pemeriksaan berkala untuk memastikan dia dalam keadaan yang optimum. Khair Johari telah melakukan ujian refleks tangan atau sensori berat badan, serta periksa kadar degupan jantung berada dalam kadar normal atau sebaliknya. Semua keputusan akan dimaklumkan kepada ibu bapa. Tindakan susulan akan dilakukan berdasarkan keputusan ibu bapa. Khair Johari memasuki tadika untuk pertama kali bagi memulakan persekolahannya. Khair Johari teruja bertemu dengan rakan-rakan baru. Pada hari pertama persekolahan, Khair Johari menunjukkan simptom-simptom masalah pertuturan ketika berkomunikasi dengan rakan-rakannya. Guru memerhatikan Khair Johari yang mengalami kesukaran untuk berkomunikasi. Guru berkomunikasi dengan Khair Johari untuk melihat masalah pertuturan yang dialami olehnya. Guru memberikan tugasan dengan meminta Khair Johari untuk bercakap di hadapan kelas. Khair Johari berasa takut untuk bercakap di hadapan kelas. Guru mengambil inisiatif untuk berjumpa dengan ibu bapa Khair dan menyarankan dia dibawa berjumpa dengan pakar. Ibu bapa Khair Johari memerhatikan dia dan berasa sangat bimbang dengan masalah anak mereka. Ini Khair Johari, seorang murid istimewa yang ditempatkan di dalam program pendidikan khas integrasi kerana mempunyai masalah dalam pertuturan. Pada mulanya, Khair Johari kurang berkomunikasi dan suka menyatakan kehendaknya. Namun, apabila gurunya mula menggunakan pendekatan pembelajaran yang sesuai, seperti aktiviti visual dan rutin harian yang teratur, Khair Johari mula menunjukkan minat untuk belajar. Setiap minggu, dia mengikuti sesi terapi pertuturan yang bertujuan membantu Khair Johari menyebut perkataan dengan lebih jelas dan berani untuk berkomunikasi. Sepanjang proses ini, dia mendapat sokongan yang sangat baik daripada ibu bapanya, guru dan juga rakan sekelas. Dengan sokongan berterusan dan usaha gigih, Khair Johari kini menunjukkan kemajuan yang membanggakan. Dia semakin yakin, lebih berani untuk bercakap dan mula berinteraksi dengan rakan-rakan lain dalam aktiviti kelas. Pakar terapi pertuturan berbincang dengan ibu bapa Khair Johari tentang intervensi awal yang boleh dilakukan. Pakar melakukan terapi kefasihan untuk menangani masalah gagap yang dihadapi oleh Khair Johari. Antara tekniknya ialah teknik pertuturan lancar. Khair Johari diminta untuk bercakap dengan perlahan dan teratur dan menggunakan pernafasan diafragma. Khair Johari juga menyambung dengan lembut antara perkataan easy onset dan membuat latihan jeda antara ayat atau perkataan. Khair Johari menunjukkan reaksi positif terhadap intervensi dan mula yakin untuk bercakap. Terapi pertuturan memberitahu ibu bapa Khair Johari bahawa dia menunjukkan perkembangan yang positif. Akhirnya, ibu bapa Khair Johari berjumpa dengan ahli terapi dan pakar pediatrik tersebut. "Terima kasih doktor," kata ibu Khair Johari sambil tersenyum terharu. Mereka mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Mereka semua tersenyum kegembiraan. Khair Johari melambai tangannya kepada doktor tersebut. Ibu bapa Khair Johari tersenyum melihat gelagat anak lelakinya.